Perlis merupakan negeri yang terletak paling utara di semenanjung Malaysia. Ia jarang mendapat perhatian walaupun sebenarnya banyak tempat yang menarik untuk dilawati di sana. Jadi untuk kali ini, jom kita menyelusuri ke negeri yang popular dengan harum manis. Perjalanan kami bermula seawal jam 3 pagi dan kami bersarapan di Sungai Petani, Kedah. Dan akhirnya kami telah tiba di Perlis Indera Kayangan. Destinasi pertama yang kami lawati setibanya kami ke negeri Perlis adalah Kampung Warna-Warni. Ada beberapa cara boleh digunakan untuk menjelang ke kampung. Untuk kami menggunakan kolej, iaitu beca bermotor yang boleh memuatkan kami sekeluarga. Charge yang dikenakan RM30. Dia ada jambatan tu dia? Dalam tu lah? Oh, ada banyak checkpoint lah ni. Ada 6. Saya juga jadi 4. Sebab yang keempat tu semua checkpoint dalam tu. Okey. Dalam kampung Warna-Warni kita ada 7 kampung. Tapi kalau kita naik motor ni, kita tak dapat masuk ke 7-7 tu lah. Sebab ada kampung yang jalannya terlalu sempit. Pulau kat kampung Warna-Warni ni lepas pada PKP. Bagi dia, laju pada penuh. Sekejap ni dia bagi peruntukan motor tu. Kampung ni pun dia bagi dia. Kampung ni dia bagi kebangkat dia. Buat kampung ni nak bagi dia. Di sini saja boleh membuatkan memori phone penuh sebab banyak tempat boleh mengambil gambar. Kalau anda pernah lihat video viral jambatan warna-warni di Perlis, di sinilah tempatnya.
Udang lambak udang. Udang selambak namanya. Dalam cerita batu belah batu bertangkup. Tok tu murung. Bukan tok dalam batu belah batu bertangkup. Mak, tok dalam batu belah batu bertangkup. Itu sampah. Ha. Tok batu tu dia tolong. Lepas tu Halo senyum. Senyum. Jap. Duduk dengan adik. Adik. Sebelah adik. Lima orang ah. Jom dia atas tu. Kena bayar RM1. Bayar masuk RM1. Nak? Sikit seorang je kan? Sikit kan? Sikit seorang. Nak kan? Jom. Boleh masuk peringkat 3. Jadi kita ada dua-dua bintang dari biasa. Juga terdapat kedai menjual cenderahati dan makanan untuk pengunjung. Halo nak ke? Halo nak? Nak duduk? Halo nak duduk? Nak Hitam. Dia berapa? Lo ayu kalau letak balik kau ni kau seorang ambil. Buah kan kat cik. Ingat lalu kau ni. Buah orang nendah yang buat tu mikir. Nak? Oh, belakang. Nak? Satu. Makan lu kau boleh masuk. Boleh pilih ni tau. Dia pakai kasut. Ya? Apa ni?
Situ. Destinasi kedua kami untuk hari pertama di Negeri Perlis adalah ke Kampung Wai yang terletak di Kuala Perlis. Di sini bagaikan sebuah alam baru yang Ni tak nak ni. ia merupakan pembinaan terusan sepanjang 3 km dari Kampung Wai ke Muara Kuala Perlis. Di sini kita akan menelusuri Bukit Batu Kapur, berusia 500 juta tahun dan menikmati alam semula jadi. Nampak macam ternak ikan lah. Dah nak? Apa dia? Dia sanctuary ikan. Sini. Pijak batu tu runcit. Kalau nak naik Belum Muara, saya abang kat saya. Bot mula dari mana? Bot mula dari sini sampai ke sana. Oh, di Tanduk sana. 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 Apa tu? Terowong dari sini sampai tu tembus 3 bukit. Oh. Dia buat juga lah piti bukit. Ha, tembus 3 bukit tu pilihan terowong. Oh. Terowong tu buat kecil lah boleh. Ni dibawa tak pergi terowong? Masuk? Dia pergi ke Muara. Pergi tengok matahari. Oh. Tapi lah ni pun boleh. Ha. Kau nak masuk terowong? Kalau masih lama pun dalam tu tak ada angin. Ya. Tak ada angin. Mama. Nampak ke? Tak, video.
Halo, Kak. Ya, Mama tekan sudah. Wow. Mama pengen jadi macam tadi. Kalau dapat naik, kamu kembali. Okey. Lewat petang kami ke hotel untuk check-in. Sikit. Malam pula kami ke Asputra Ikan Bakar untuk menikmati makan malam. Ulai, buah ulai. Nasi putih seulang. Tapi tak tahu nasi putih dia berapa orang. Inilah maknanya. Ambil soda lah Mama. Ambil. Nak berapa? 1 je lah.
sini kat rumah, dekat hotel. Dapat tak? Hari kedua kami bermula dengan makan di hotel sekadar alas perut. Kopi. Nescafe. Oh. Destinasi pertama di hari kedua kami adalah ke Empangan Timah Taso. Tasik Timah Taso dinamakan dari dua sungai yang mengalir ke dalamnya, yaitu Sungai Timah dan Sungai Taso. Di sini menawarkan suasana tenang yang sempurna untuk berehat dan santai, dengan alam semula jadi. Hey. Tengok ni Mama. Dia tak mau lah. Baik, ada ikan loh. Wah, so beautiful. Tapi kami tidak dapat lama di sini kerana hujan telah mula turun. Hai, selamat datang ke dataran Empangan Timah Jaso, Nusa Jaso. Cantik Maira.
Setelah penat berjalan, kami menyegarkan diri dengan mandi di Bukit Jernih. Di sini telah mendapat pengiktirafan geotapak di Malaysia kerana mempunyai pelbagai struktur geologi. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sini, seperti mendaki, meneroka gua, jogging santai, berkayak, berkemah dan mandi mandar. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. I find a hidden cove where the dolphins rove. I watch them dance in the ocean's cove. I build a sandcastle high. I touch the summer sky. I sit around a fire, share stories that will never tire. I found the feeling of summer. I fell in love with the feeling of summer. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Sing it whispers secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. Tangan kau nalu masa tu buatlah dia pemindai lagi. Ya. Ayah boleh tolong kita tu. Ayah boleh tolong kita tak? Jadi, bagi apa cuba? Bagi kawan tabah. You said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly. So girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. 'Cause now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not be
Tidak lengkaplah ke Perlis jika tidak ke Padang Besar. Padang Besar adalah sebuah bandar kecil bersempadan dengan Thailand. Boleh ke sama ni? Sama ni. Alah, tak boleh masuk bang. Terkenal sebagai pusat perdagangan dan pelancongan, Padang Besar menawarkan pengalaman pelancongan menarik. Abang lagi kali kita bawa ni dah yang tu. Padang. Ini saya sekali Thailand. Kan parking RM3 per entry. Apa yang menjadi tarikan di sini adalah kedai bebas cukai. Beraneka cenderamata, makanan dan pakaian terdapat di sini. Ini satu. Yang ni bukan dari sini, dari kat sana. Ada ke kat sana? Tadi yang kat tadi ada petik. Adik, Mai? Nah, ya, sini. Hari terakhir kami di sini. Destinasi kami ke Wang Kelian Viewpoint. Oh, cantiknya tempat ni. Merupakan sebuah bandar di kawasan sempadan Malaysia, Thailand. Juga merupakan destinasi popular di Perlis. Ya, apa ada bang Awan? Di sini lokasi popular orang awam melihat awan karpet. Dapat tengok lah. Ya ke? Dapat tengok apa? Belum ada. Alamak. Dia dah jual lawak, nak lawak. Betul cakap Joy dapat tengok bulu mata. Adik ni apa dik? Ayam sirip kat dia ni. Berapa media itulah aslinya. Yang semalam Raif makan tu. Ada. Nak apa nak juga? Ha? Jom. Apa?
Minta tayo. Ha? Tak tayo lang. Ya kita nak. Nak tak ni. Ada roda abang, roda ni kan. Abang tak masuk. Adik sama menang. Camin gigi. Camin gigi. Camin gigi. Camin gigi. Sikit. Okey ke? RM4 je? Kalau nak boleh ke? Kata mama biasa je. Ni boleh lah RM4. Siapa ang? Dah ah. Nak dia. Nak. Dah sabar lah duit. Duit. Apa dia belanja apa? Ni berinjit mama. Kalau tangan tak licin. Tadi ayuh orang sendiri apa? Ha? Wah. Mama izinkan. KL berapa kilometer? Destinasi terakhir kami di negeri Perlis adalah Gua Kelam. Merupakan sebuah gua batu kapur lebih kurang 33 km di utara Perlis. Gua Kelam dahulunya terkenal dengan rombong biji timah. Dinamakan Gua Kelam bersempena dengan kedudukan yang agak menantang dan suasana gelap yang sentiasa
Memang yang asal Pelombor dulu. You tinggal? Ya, yang tinggal. Ini semua yang saya. Itu anak Pelombor ke? Ya. Yang tinggal, yang ada kan. Macam kita kalau kita berkumpulan itu ada semua macam lori-lori gitu. Masih lagi? Masih lagi ada. Yang masuk dia lebih 10-12 jam. Jauh-jauh. Yang tu memang kita kena bawa makanan, bawa sekali. Ini video ini macam tinggi, ini kat bawah kalau yang nak hujan senang yang video dia. Yang itu, okey kita tak hujan. Jadi Selesai sudah percutian kami 3 hari 2 malam ke negeri Perlis. Semoga berjumpa lagi di video akan datang.